Kali ini, kita akan selami sebuah negara yang sangat luas dan pelbagai. Sampaikan ia sering digambarkan sebagai sebuah dunia dalam satu negara. Ya, kita akan melihat India. Bukan sekadar titik di atas peta, tapi sebagai sebuah kanvas besar yang penuh dengan kontras, budaya dan jutaan kisah manusia. Okey, jom kita mula dengan satu nombor yang memang susah nak bayangkan. 1.4 bilion. Itulah jumlah penduduk India. Nak bagi gambaran, cuba fikir macam ni. Hampir 1 daripada setiap 6 orang di planet kita ni tinggal di India. Skalanya memang luar biasa. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana kita nak mula faham sebuah negara yang sebesar dan seramai ini? Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan cuba rungkai lapisannya satu persatu. Dari geografinya yang ekstrim, sampailah ke denyut nadi kehidupan seharian penduduknya. Untuk mulakan kembara kita ni, kita kena faham dulu identiti asas India, sebuah tempat yang penuh dengan perbezaan yang sangat ketara. Ia bukan sekadar sebuah negara biasa, ia sebuah subbenua. Okey, jom kita tengok peta sekejap. Seperti yang kita boleh nampak, India terletak di Asia Selatan. Dari segi politik, ia adalah sebuah demokrasi parlimen persekutuan dan bukan sebarangan demokrasi tahu, tapi yang terbesar di dunia dengan ibu negaranya di New Delhi. Ini mungkin fakta asas, tapi inilah rangkanya untuk kita faham kerumitan yang akan kita terukai lepas ni. Sekarang, kita alihkan fokus dari peta politik kepada tanahnya sendiri. Geografi India ni bukanlah satu jenis landscape je, tapi satu gabungan keadaan yang sangat ekstrim. Dari puncak berais yang tinggi mencakar langit, sampailah ke dataran pantai yang luas terbentang. Cuba tengok ni, perbezaan dia memang wow. Di satu hujung, kita ada puncak gagah Kanchenjunga di banjaran Himalaya, menjulang lebih 8,500 meter, salah satu titik tertinggi di bumi. Lepas tu, kita tengok pula di hujung yang lain, beribu-ribu kilometer garis pantai yang cantik, betul-betul pada aras laut. Semuanya dalam satu negara. Dan perbezaan ekstrim ni berterusan dengan suhu. Bayangkan sejuk beku sampai negatif 40 darjah Celsius di kawasan pergunungan utara, lawan pula dengan panas terik yang boleh cecah 50 darjah di Gurun Thar. Ini betul-betul menunjukkan betapa pelbagainya zon iklim yang wujud dalam negara ni. Peta ni pula tunjukkan nadi dan tulang belakang subbenua ni. Kita ada sungai Ganges yang suci, sumber kehidupan dan rohani untuk jutaan orang yang mengalir lebih 2,500 km. Di selatan terletaknya dataran tinggi Deccan yang sangat luas. Setiap ciri-ciri geografi ni, sungai, gunung, dataran tinggi, bukan sekadar bentuk muka bumi. Ia adalah pentas di mana sejarah, budaya dan kehidupan seharian di India berlaku. Dan bila cakap pasal geografi India, kita tak boleh lari daripada cerita pasal monsun. Ia bukan sekadar hujan tau. Ia adalah enjin iklim yang memberi kehidupan dan kadang-kadang kemusnahan. Monsun inilah yang menentukan rentak pertanian, budaya dan kehidupan jutaan manusia di sana. Okey, kita dah tengok tanahnya. Sekarang, jom kita kenali pula 1.4 bilion manusia yang tinggal di sana. Di sinilah kepelbagaian India betul-betul terserlah. Apa yang kita nampak kat sini ialah salah satu aset terbesar India, penduduknya yang sangat muda. Tengok bar yang tengah tu, 67%, maksudnya 2/3 daripada populasi berada dalam lingkungan umur bekerja. Inilah yang dipanggil dividen demografi, satu ledakan tenaga manusia yang bakal memacu masa depan India. Dari segi agama pula, India ni macam sebuah mozaik yang berwarna-warni. Walaupun majoritinya beragama Hindu, negara ni juga menjadi rumah kepada komuniti agama lain yang besar dan sangat penting. Tapi, ada satu fakta menarik kat sini yang ramai orang terlepas pandang. Walaupun nampak macam 14% tu bahagian yang kecil, tapi ingat, 14% daripada 1.4 bilion tu angka yang sangat besar. Sebenarnya, ini menjadikan India negara dengan populasi Muslim ketiga terbesar di dunia. Ini menunjukkan betapa mendalamnya kepelbagaian agama di negara ni. Dan cerita kepelbagaian ni tak habis kat situ je. Dengan dua kumpulan etnik utama, Indo-Aryan dan Dravidian, serta 22 bahasa rasmi yang diiktiraf selain Hindi dan Inggeris, India ni memang satu menara Babel linguistik yang berfungsi dengan cukup harmoni. Petikan ni pula bagi kita gambaran ringkas tentang keadaan sosioekonomi India hari ini. Ia sebuah negara yang sedang pesat membangun dengan penduduk yang semakin ramai berpindah ke bandar, jangka hayat yang makin meningkat dan ekonomi yang terus berkembang. Okey,
Untuk bahagian terakhir ni, jom kita zoom in lagi dekat. Kita akan lihat budaya India yang boleh kita rasa, sentuh dan alami sendiri. Warisannya yang hidup dan bernafas. Mestilah kita kenal semua ni kan? Dari seni bina Taj Mahal yang agung, hinggalah ke perayaan meriah seperti Diwali dan Holi. Belum lagi tradisi global macam yoga dan sudah tentu industri filem Bollywood yang bertenaga. Pengaruh budaya India ni memang ada di mana-mana. Tapi budaya bukan setakat bangunan dan filem je. Ia juga soal deria. Cuba bayangkan, bau wangi teh chai panas yang dibancur di tepi jalan atau rasa kari yang pekat dan pedas. Inilah pengalaman harian yang menjadi sebahagian daripada jiwa India. Sekarang kita guna telinga pula. Bayangkan bunyi riuh randah sebuah pasar tempatan, suara penjual yang memanggil, bunyi tawar-menawar dan keriuhan kehidupan seharian. Itulah nadi India yang sebenar. Dan sudah tentulah mata kita. India ni memang satu pesta warna. Dari kain sari yang berwarna-warni sehinggalah serbuk warna-warni yang berterbangan semasa perayaan Holi. Keceriaan visual ni adalah sebahagian besar daripada identiti negara tu. Jadi, selepas kita dah tengok skala dia, tanah dia, penduduknya dan budayanya, kita pun sampai ke penghujung. Apa yang kita boleh simpulkan ialah keluasan India yang nampak menakutkan tu sebenarnya bukan halangan, tapi satu jemputan. Jadi, apa yang menanti kita kat sana? Peluangnya tak terhingga. Sama ada anda jenis yang sukakan alam semula jadi, macam mendaki Himalaya, atau mungkin anda pencari pengembaraan, macam safari hidupan liar, atau anda cuma selami budaya tempatan melalui makanan dan perayaannya, India ada semuanya. Kita tutup dengan soalan ni. India bukan sebuah destinasi untuk ditawan, tapi sebuah dunia untuk diterokai. Dengan kepelbagaian yang tak berkesudahan, setiap lawatan, setiap perbualan akan mendedahkan satu kisah yang berbeza. Persoalannya, yang mana satukah akan menjadi kisah anda?